sangat kan. Tu sebenarnya bipolar. Bukan nak cakap apa, ni adalah satu benda yang kita nak share supaya kita semua ni, terutama sekali wanita, kita faham apa jadi pada diri kita dan kita tak dipersalahkan atas segala-gala benda yang kita nak kena ni. Akak tahun ni 21 ke 22? 21 tahun ni. Tahun ni baru 21 Okay, macam tu. Ni kita nak cakap sebab Nina tu dia share. Bila dia share, dia membuka mata saya. Sebab dia kata dia baru tahu tentang mental health, keadaan apa yang dia rasa, apa yang dia dengar, apa yang berbisik-bisik. Dan ramai orang yang share dalam dia punya posting tu. Ada yang juga dia cakap dia orang ni rasa macam apa tahu. Dia orang rasa macam bila tengok benda tajam, dia rasa nak cederakan diri. Nampak tak korang? Hai Reza, nampak tak? Ada sampai ke tahap itu. Dia ada sampai ke level mania tu. Takut korang? Betul. Hai Faris, khabar baik Alhamdulillah. Dia sampai ke level mania tu. Lama lah Kak tak live. Sebenarnya Kak live hari-hari, tapi orang tak nampak. Itulah masalah dia kat TikToknya. Kak pun tak tahu. Okay, so macam tu korang. So kita ni sebenarnya kena adalah tahulah, kena tahu sikit sebanyak kan apa terjadi pada diri kita. Kita kena faham, kita kena sedar. Thank you Pen Biru, thank you bagi hadiah. Korang boleh tak bagi saya hadiah satu tapi different hadiah, different boleh tak? Okay lah korang, sorry lah. Tapi macam tu lah itu sebenarnya bila kadang-kadang kita ni dibuli tapi kita tak sedar. Ni pun nasib-nasib je nampak live. Ya. Tapi mata helang selalu nampak lah live saya semalam, nampak kan. Kalau saya buat live dengan lagi satu tu, tengok nampak tak? Kadang-kadang tak nampak. Memang I pun tak tahu mengapa dan ni. Tapi I buat live hari-hari. Okay. So tadi kita cerita jadinya dia kena makan ubat. Thank you Pen Biru. Rasanya dah cukup dah kot. Dia nak 5. Dia kata tadi dia nak 5 untuk challenge tu. Hadiah yang berbeza. Okay, saya share dengan semua orang korang. Kan ya? Thank you. Dah bunyi dah. I dah dapat goal I completed. Thank you. Thank you korang. Pen Biru, nanti kalau buat live nanti awak bagi tahu akak, nanti akak support awak pula. Thank you korang support. So hari ni kita nak cerita pasal itulah, pasal mental tadi. Alright. Ketukar dah benda ni. Tapi macam tu lah dia punya masalah dia tadi. Macam yang saya cakap tadi lah. Okay, dia kan kadang-kadang tu kan, kalau korang buat kerja, korang tak boleh fokus. Sometimes korang rasa macam penat sangat kan. Sebab apa? Sebab korang baru tersedar sebenarnya korang memang akan rasa penat sebab korang tak cukup tidur. Bayangkan tidur 2-3 jam je dah rasa macam okey, esok pagi dah bangun bertenaga. Itulah salah satu tanda ada masalah mental tak boleh tidur. Betul, kalau pagi esok bangun macam biasa je, macam tak ada masalah. Tapi sebenarnya betul Kak cakap. Tapi sebenarnya ada masalah. Korang jangan duduk diam-diam tau. Kalau boleh cari kawan untuk bersembang dekat TikTok ke apa ke, korang join lah live siapa-siapa. Korang jangan biarkan diri korang lagi teruk. Join live kan. Ni bukan nak cakap pasal agama Ramai orang cakap kan, kau ni tak kuat agama ke? Tak percaya pasal agama? Ni bukan tentang agama. Orang selalunya ada masalah mental dia memang akan cuba sedaya upaya mendalami agama korang. Memang akan buat semua solat-solat apa semua korang percayalah. Tapi benda tu tak hilang. Selagi korang tak faham bahawasanya memang masalah-masalah yang berkaitan penyakit mental ni wujud. Kan, orang-orang yang cakap korang mental, korang apa tu, tak solat ke apa ke, orang tu dia tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu. Dan ni dah tahun 2026, orang dah ramai tahu dan aware tentang masalah mental. Okay,
slam. Kan kesian tau, sebab Nina tu dia nampak normal. Sebelum-sebelum ni dia kata boleh tengok saya ada repost dekat saya punya VTT, saya ada repost tentang Nina punya sharing. Dia buat video, dia cakap dia punya eye bag semua nampak apa semua, tapi dia tak sedar pun, dia tak perasan pun semua tu dia cakap. Dia bersemangat je, dia buat kerja, dia bersemangat, dia buat tu buat ini, tapi dia punya gesture tu dah nampak dah lain. So bila dia cerita kan, dia sit down, dia baca tentang pasal sakit mental ni, pasal kesihatan mental. Lepas tu dia pergi jumpa psikiatris korang. Dia pergi jumpa psikiatris, and then bila jumpa psikiatris barulah dia tahu after few session yang dia tu memang didiagnose dengan bipolar dah korang. Dia kan dengar orang cakap-cakap kan, macam tu. Sebenarnya kan memang betul pun, salah satu simptom ni korang rasa macam dah tak nak buat apa yang korang buat. Korang dah rasa macam dah tak nak buat apa yang korang suka buat sebelum ni. Itulah, apa yang korang suka buat sebelum ni korang dah rasa macam tak nak buat. Tu antara satu jugalah. Okay, jadi kita ni kan, kalau nampak orang, kalau kita nak bully, kita kena tengok jugalah. Kadang-kadang dia membuli tu merosakkan orang lain juga, memberikan kesan dan tekanan yang sangat teruk pada orang lain. Kita kena fikir jugalah korang kan. Kadang-kadang orang tak fikir pun kan, nak membuli orang ke, nak cakap apa pasal orang ke, nak buat apa-apa jahat dekat orang ke, tak fikir. Tapi sebenarnya kalau kesan tu pada orang, setiap orang tu lain, berbeza kesan dia kan. I share ni sebab I care lah pada semua wanita di luar sana. Korang semua ni perempuan dan dipersalahkan atas setiap korang punya tindakan. Dah buat yang terbaik, dah buat segala-galanya, masih lagi tak menepati, tak sampai ke tahap yang buat orang suka. Macam tu korang. So ini boleh efek korang punya kesihatan mental. Okey, kadang-kadang korang pun kena jumpa doktor juga. Kadang-kadang tu memang mungkin bukan korang ada masalah. Macam tu. Sebab dia cakap tadi kan, dia sebelum ni dia suka buat something, lepas tu dia tak suka dah buat, dia tak suka dah keluar rumah. Sampai ke tahap itu yang ni, yang tak keluar rumah ni, betul lah korang. Kalau korang rasa macam tak nak keluar rumah, boring, penat, dah rasa macam duduk kat rumah je, baring je, tidur je sampai mata bengkak, muka sembab korang kan. Lepas tu korang punya perangai dah mula anxiety kan, macam-macam. Ni adalah salah satu simptom untuk masalah mental tadi tu. Akak ada masalah tak? Ada juga kadang-kadang tu. Cuma mungkin tak berapa teruk lagi. Akak muka macam artis Vietnam, nama dia Kuat Kencing. Kekanda ni bulan-bulan puasa ni, kalau you tak ada apa-apa nak cakap yang baik, jangan cakap, diam je, jangan komen. Ni adalah perkongsian daripada Nina sendiri pun cakap. I ni share apa yang dia dah buat video tu. Kalau kekanda buncit tak faham, kekanda buncit boleh pergi ambil ilmu lagi. Cuba pergi ambil ilmu. Irfan Sirah, cuba pergi ambil ilmu, cari ilmu. Dah 2026 dah kekanda buncit. Kita 2026 ni kita dah ada supersonic missile dah. Ultrasonic missile dah. Tahu? So kalau setakat cakap pasal kesihatan mental ni, semua orang dah tahu dah patutnya 2026. Ya, tengok pun tahu agak ada masalah. Mandai je kau. Tengok pun tahu ada masalah. Yelah, ada masalah. Tak adalah masalah mana pun. Ini sekarang ni akak tengah live ni. Cerita dengan korang tentang masalah mental. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ini ilmu yang bermanfaat. Orang yang tak berilmu, dia tak tahu apa yang dia patut tahu. Dia tak tahu pun sebenarnya apa yang dia patut tahu. So dia akan cakap lah kita kencing, kita tipu, kita cakap ni macam tak ada agama. Macam tu. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Sebenarnya dalam dunia ni ilmu sangat luas. Banyak benda yang kita kena explore lagi untuk kita tahu. Tapi separuh orang dia tak suka. Dia suka apa yang tak tahu. Apa tu?
Apa yang dia tahu je. Dia nak tahu apa yang dia tahu je. Sebenarnya apa yang you tahu adalah sikit. Ada benda banyak lagi you tak tahu. Salah satunya tu nak share ni pasal kesihatan mental. Kesihatan mental ni bukan hanya berkait dengan hal-hal spiritual, bukan. Orang lain yang betul-betul macam Nina cakap tadi, bukan dia tu tak solat tak apa. Nina tu rajin zikir korang, kan? Dengan agama dia pun kuat. Pakai tudung dia tu labuh tutup dada. So masalahnya hari tu korang tengok tak yang ada ustazah tu dia bunuh diri, dia bunuh anak-anak dia sekali. Adakah seorang ustazah tu tak kuat iman? Tak cakna agama? Tak. Sebab dia dah chemical imbalance dalam otak dia tu. So dia boleh dengar, sampai boleh dengar ada bisikan-bisikan. Korang sekarang ni kalau korang kata korang depression, anxiety, korang ada dengar tak bisikan? Ada dengar tak bisikan? Nak mencederakan diri ke, buat something yang ekstrim. Korang nak dah pergi kerja bangunan ke, dah panjat atap ke, ada tak korang ekstrim macam tu? Ada tak? Korang kena faham, kalau korang dah sampai ke tahap ekstrim macam tu, korang memang sakit. Korang memang kena jumpa doktor, psikiatris. Kalau korang dah start nampak benda tajam, dengar bisikan-bisikan yang suruh ni, bisikan syaitan macam tajuk drama. Betul, orang kata tu bisikan syaitan. Tapi orang yang mengaji pun, bila dia dah sampai teruk, dia punya kesihatan mental teruk sampai ke tahap dia dengar bisikan, adakah sebab bisikan syaitan juga, kan? Padahal dia mengaji apa semua. Chemical imbalance pun boleh jadi juga. Tapi dia cakap bila dia lepas dia jumpa psikiatris, dia makan ubat, apa yang jadi, kesihatan dia bagus. Dia boleh tidur, dia boleh berfikir macam normal, kehidupan yang wanita lah. Saya ni memang mencerita ni sebenarnya berkongsi lebih kepada wanita lah. Okey, kadang-kadang wanita ni dia lebih lagi penatnya, emosi dan mental dan fizikal. Kadang-kadang tu terpaksa in denial, kan? Tapi selama mana you live in denial tu, try to deny, tapi you tak firm with yourself, tak dapatkan bantuan, tak dapatkan nasihat yang betul, nanti dia akan efek lagi teruk. Tu yang kita tak nak sebenarnya. Okay, so carilah siapa-siapa klinik-klinik yang terdekat yang boleh bantu korang. Dengar, at least sekali korang pergi tanya. Pergi dulu klinik, cakap, doktor, saya dengar ada bisikan-bisikan yang lagi kuat dalam kepala saya, yang telinga saya, dia bercakap lebih daripada apa yang saya cakap. Mulut saya, apa yang mulut saya cakap, saya dengar. Kita cakap kan kita dengar, sebab kita bercakap. Ini kita tak bercakap, tapi dia bercakap kat telinga. Kebanyakannya orang yang ada masalah bipolar ataupun masalah mental, dia akan rasa macam ni, dia akan dengar macam ni. Aku jangan cakap. Okey, faham. Kalau macam tu tak apa, mata helang. Akak ni takut ayat-ayat tu. Kan kat live ni kan macam-macam orang dah akak jumpa, dik. Padahal tak tahu pun. Faham? Ramai orang dekat TikTok ni kan, dekat online ni, macam-macam orang dah akak jumpa. So akak memang fobia sikit lah. Okay, ni dah penat ni. Saya ni sebab saya bukan bipolar. Tak ada bipolar tu. Jadi penat bercakap ni. Saya rasa penat Semalam saya tidur pun cukup. Cukup tidur, tapi penat juga ni. Sebab bercakap banyak ni, kering lah tekak. Hai Arif. Anip. Maksud akak apa yang saya cakap tu pula? Itulah, tak payahlah tahu. Tapi ayat-ayat yang tak payahlah. Akak risau je sebenarnya. Sedap-sedap kau nak hantar aku ke bulan. Kau ingat aku apa? Puasa pun belum tinggal lagi.
Kalau hantar ke bulan, tak payah puasa. Kat bulan orang tak ada orang. Okay. So kalau mata helang, tengok ni kan, buat modal untuk sembang dengan orang, untuk cakap dengan orang kan. Okey. Buat modal lucu tu okey. Buat modal yang tak elok kau jangan. Tahu. Okey, lepas tu kan, ya, minta maaf ya, kita ni bulan Ramadan, kita sama-sama minta maaf ya. Lepas tu nak cakap dah juga, okey, kalau korang kan ada nampak kawan-kawan ke apa ke yang ada masalah kan, korang pun boleh sebenarnya cakap dengan dia, pergi jumpa Kak Ida, ambil plan medical tu yang ada coverage untuk mental tu. Lepas tu nanti dah habis dah waiting period 2 tahun kan, pergi psychiatrist. Okey, gunalah pergi psychiatrist. Lepas tu kan you all tengok, dia ni dah berubah lah, bagus dia ni cara fikir, sharp. Rupanya dah makan ubat. Macam tu lah korang. Tapi betul lah, tapi memang betul, benda-benda macam ni betul korang, ianya berlaku. So saya dah tak nak cakap, dah penat. Korang tulis kat situ, tanya baru saya cakap. Mata helang, cepatlah. Soalan yang seterusnya. Memang nampak muka penat ke hari ni kan korang. Kejap pakai filter lain lah hari ni. Tadi bangun sahur, daripada sahur tadi tak tidur. Siapa korang lepas sahur pergi pula mengaji, lepas mengaji pula dah buat live, tak tidur-tidur. Siapa macam tu? Tapi sebenarnya saya bagi tahu, kalau you all tidur pukul 10 kan, pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pukul 4, pukul 5 lah. Pukul 5 bangun. Ni dah 7 jam. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pukul 5. Ni dah 7 jam. Sebenarnya korang dah cukup dah waktu tidur tu. Okay? Waktu tidur korang dah cukup kalau korang bangun pukul 5. Okay? Dah 7 jam, dah cukup waktu tidur. Yang ni bukan, tak adalah efek masalah mental. So dah 7 jam dah cukup. So korang kena cukupkan tidur at least 6 ke 8 jam satu hari. Okay? Untuk jaga kita punya kesihatan mental juga. Okay, dah pukul 3. Kejap lagi pukul 3.30 kita berhenti korang. Pula aku rasa sebab aku pakai tudung macam ni. Rasa sebab aku tudung macam ni korang. Okay dah, elok sikit. Okay, so macam tu lah apa yang saya cakap tu. So korang, kalau korang tak tahu ataupun tak pernah come across to your mind berkenaan dengan kesihatan mental ni, korang mungkin dah boleh ambil tahulah daripada sekarang. Okey, terutama sekali wanita, sebab nanti korang dipersalahkan atas segala-galanya. Okey, korang terlupa itu, korang tak buat tu, korang itu ini tak cukup, betul korang penat, korang akan dipersalahkan. So daripada dipersalahkan disebabkan oleh benda yang korang tak tahu, sakit yang you tak tahu, baiklah you dapatkan bantuan untuk orang-orang yang, daripada doktor-doktor yang pakar, supaya dia boleh tahu apa sakit you. Memang macam tu korang elakkan lah ya. Elakkan asyik duduk dekat rumah, tak boleh keluar, tak nak keluar. Sebab kadang-kadang ini adalah ciri-ciri orang yang depression lah korang. Kan?
Ya, itulah apa yang Nina share. Dia sekarang dah didiagnose dengan bipolar. Sian dia. Saya suka kalau orang-orang influencer ni. Influencer ni kalau dia share, dia membuka mata semua orang. Ramai orang lagi faham apa kedudukan dia, macam mana keadaan dia, semua dia orang akan faham kurang. Kalau tak share, kita masih lagi cakap aib, kita masih lagi cakap tentang mistik, kita masih lagi cakap ain, tak boleh tunjuk muka, tak boleh share, sebab you pergi live lah, sebab you selalu buat live lah, you kena sihir, you kena mistik. So orang pun dah stop lah berkongsi tentang kesihatan mental tadi tu. Kan, sedangkan dia dah cakap dah, Nina dah bagi tahu dah, Nina memang pergi berubat dekat Darul Shifa. Okay, Nina tu memang pergi berubat dekat Darul Shifa. Darul Shifa ustaz tu pun cakap tak ada sakit apa, tak apa, cuba pergi jumpa psikiatris pula, jumpa doktor pula. So dia pergi jumpa doktor, dapat ubat, alhamdulillah hidup dia better. Okay, kalau orang sakit mental ni bukanlah sakit tu sampai tak boleh nak buat, tak boleh nak hidup kat dunia. Bukanlah sampai macam tu. Boleh hidup macam biasa. Baik budak ni, minta maaf dia. Padahalnya tak adalah salah apa pun. Cuma tu lah. Kesian dia kena marah. Bersiaran lagi malam nanti Nanti malam nanti kita bersiaran lagi. Dah sejam dah kita bersiaran ni. Daripada pukul 2 tadi sampai pukul 3, sejam dah kita bersiaran. Nanti kita bersiaran lagi. Okey, malam nanti insya-Allah siapa-siapa yang free bolehlah join saya punya live. Malam ni kita lagi nak sembang benda yang samalah. Topik yang samalah. Kita nak sembang tentang topik yang Nina share tadi. Bagus apa yang bagi aku tadi. Siapa yang bagi aku hadiah tadi tu, bagus dia. Mesti dia pandai. Okey korang, terima kasih siapa yang join saya punya live hari ni. So korang boleh share dengan kawan-kawan perempuan, terutama sekali kakak ke. Kalau ada tengok kakak macam tak sihat ke apa ke, so korang malam ni ajaklah dia jumpa untuk tengok saya punya live dia. Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.